Zaman Nabi ambil wuduk dak betul. Faham? Belakang dak kena air. Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. Celaka dua kaki laki-laki ini dalam api neraka pada hari kiamat. Itu zaman Nabi. Apa? Rupanya dia tak belajar bab ambil wuduk. Faham? Dia basuh depan ni saja. Dalam Quran kata wa arjulakum ilal ka'bain, wajib basuh semua sampai lepas pada buku lali. Dia gonyoh depan saja. Celaka Nabi kata. Nabi tak gurau kasar tu. Faham? Celaka sungguh dua kaki laki-laki ini pijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Santri Kampung TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal, yang thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, tidak membuang masa, jom kita play bersama tazkirah dari Ustaz Azhar Terus. Semoga bermanfaat. Jom kita play bersama, let's go. Dalam api neraka dia akhirat nanti kerana ambil wuduk tak kena tumit. Kerana tak mengaji. Nah, kita lalu saja kod depan sejik. Orang ngajar fiqh tak pergi, ngajar tafsir tak pergi, betul tajwid tak pergi, sifat 20 tak pergi, hadis tak pergi, dah mundur orang ke beruk. Tahu tak? Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Mendapatkan ilmu agama biar penuh dalam hati adalah wajib atau orang Islam. Turun pagi sekali lalu kot sejik, petang balik rumah sekali lalu kot sejik. Berarti dak sekali-kali seolah-olah dia tu bukan Islam, Yahudi laknatullah. Ada tak orang gitu? Kalau berhenti pun tak masuklah sejik. Berhenti berak tu baik tahi sejik. Dadang nak berak rumah. Jadi buah tahi sejik. Hebatnya dia. Nah, orang gini patut diazab di akhirat. Suami meninggal dunia, isteri pula meninggal dunia. Adakah suami tahu bahawa yang isteri juga telah meninggal dunia? Baik. Suami mati dulu. Dul mati dulu. Lepas tu Minah pula mati. Bini pula mati. Faham lagi? Soalan dia, Dul ni dia tahu tak Minah mati? Minah tahu dah laki dia dah laki mati dulu, Minah ke dia. Faham? Jadi oleh kerana dah tanang dah laki, kemudian sebulan lepas pada tu sedih sangat, bini pula mati. Faham lagi? Jadi laki dia mati dulu tahu dah. Bini dia mati pula. Tu soalan. Bagus soalan. Nampak bodoh kan? Waktu utuh mari tengok. Tak? Ni gari isi duk tengok tali besing. Faham? Mampu kerah bagi sejik. Betul tak? Dah mampu kerah apa bagi sejik? Pasang TV kat banyak. Duk main telefon pada bagi sejik. Nah, kan kita orang Islam, siang cari makan ketara, cari piti, cari dunia, malam mari sekejap di masjid. Tanda mu bukan binatang. Kalau tak mari sejik, natang namanya. Al-mu'minu himmatuhum ilal masajid wal bahimah himmatuhum ilal akli wa syurbi. Orang beriman ingat nak pergi masjid, natang dah ada ingat mereka nak makan dengan nak minum. Jelas lagi. Dia kata ustaz ni katakan, memang kata kamu. Nak suruh terasa bukan marah, betul tak? Sebab apa? Sebab ada rugi apa pun. Kita mari jam pakai jam 4,000 balik bukan tinggal sejik. Buat balik pula. Betul tak? Rumah kita 3 pintu, 3 bilik rumah. Balik jadi kurang tak bilik? Dah, kita dah luar. Faham? Mung tu daripada bodoh jadi cerdik. Ni mayang tak betul, apa tak betul, bahasa kecil tak betul. Nabi berjalan jumpa 2 hotel kubur. Nabi berhenti kat kubur. Lalu Nabi kata innahuma yu'azzabani. Kedua mayat sedang kena pukul. Wa ma yu'azzabani min kabir. Bukan dosa besar sangat hak kena pukul ni. Bukan perogoh bersiri, bukan rasuah 47K, bukan curi balak. Amma ahduhuma la yastanzi anil bauli. Salah satu mayat ini kecing kena diseluar, kecing neleh, basuh tak betul, semayang. Nawak. Yang udah-udah ni, berhenti kecing RZ tepi jalan. Bau. Nampak tak? Boleh setok karung tu, bau.
Air kecil kena di zip, air kecil kena di seluar jing, air kecil kena di jubah, air kecil kena di kain plekat, neleh keting. Sekarang tak basuh. Faham? Sebab tu Nabi pesan dalam hadis yang lain, tanazzahu anil bauli fa in amata azabil qabri minhu. Basuh betul-betul air kecil. Ramai kena katok dalam kubur sebab air kecil. Nah, orang ngajar tak pergi dia tengok ramai. Tuk pada hal yang Alah garang kalau main pula cerita semalam. Kabar ketuk dah nak tengok sambungan. tu nak tengok sambungan. Cerita benda tu. Cerita orang jadi ular. Lagi. Bukan marah hiburan. Tapi laramu sampai hilang agama. Dapat tua nak mampu pun dah reti nak beza mana idgham bila gunah, mana ma'a gunah, mana tanwin, mana ikhlaq, mana izhar hakiki, mana ikhfa, dak tahu ke benda. Macam ke lembu kambing saja. Tapi bukan orang kampung buluh tu, orang Sungai Tong. Jadi kita boleh tahu tak kalau kita mati. Laki mati dulu, suami mati, isteri mati kediam. Tapi sebaik-baiknya biarlah bini mati dulu. Ropuang tidak puas hati. Bapa ustaz? Asal belum mati ropuang dulu. Sebab kalau suami mati dulu, siang ke jenazah suami. Siapa nak pergi kubur dia? Orang pergi cari tanang lepas tu tak pergi dah. Betul tak? Bini tak boleh keluar rumah. Ya tarabbas nabi angkusina arba'ata asyurin wa asyara. Ropuang yang mati suami tak boleh keluar rumah 4 bulan 10 hari. Jelas lagi? Nyaknya 130 hari. Kering-kering duduk dalam kubur lakimu. Betul tak? Jadi biarlah bini kita mati dulu, kita hari-hari boleh pergi jiruh di kubur bawa bini muda. Faham lagi? Setuju tak lagi? Kalau tak setuju mati pucuk. Setuju ke tak? Tak apa. Jadi gini, kita mati dah sebulan, lepas tu bini kita pula mati, tahu ke tak? Jawabnya sama macam di dalam dunia. Kalau sampai masa tahu. Kalau tak sampai masa, tidak tahu. Faham? Dalam dunia ni ada tak semua benda kita tahu? Tak ada. Kadang-kadang sepupu kita duduk di besuk mati dah, kita tak tahu. Betul tak? Terlepas pandang. Ada tak? Ada. Tapi kalau ada marai khabar, kita jadi tahu. Samalah kehidupan di alam barzakh tentang tahu dan tak tahu tadi. Kita duduk di rumah masa kita hidup. Orang mari, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita dengar. Dengar tak? Ada tak orang yang beri salam, kita tak dengar? Ada kau? Itu maksudnya. Kalau Allah nak, jadi dengar. Kalau Allah tak izin, tidak dengar. Tahu tak tahu, esok dia telefon. Allah maring 3-4 kali beri salam pun. Tak ada di rumah. Ada. Kita tak dengar rupanya. Gitulah di alam barzakh. Ma min muslimin marra bi qabri akhihi kana ya'rifu fi dunya sallama alaih illa arafahu wa radda alaih salam atau kama qala. Nabi kata tidak ada seorang Islam yang berjalan di tanah kubur yang ada jenazah orang yang dia pernah kenal di dalam dunia, lalu dia memberi salam, melainkan jenazah itu, mayat itu kenal orang yang datang ziarah sebab mereka pernah kenal. Kata ulama, kerana mereka pernah kenal. Kalau mayat tak pernah kenal orang yang ziarah, maka mayat tertanya-tanya, siapakah orang ini? Sama macam ketika hidup. Betul tak? Lalu dia dengar orang beri salam, lalu faradda alaihi salam, mayat itu, roh itu mengembali menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kita yang ziarah tidak dengar. Faham? Kalau kita dengar dia jawab, jadi 2 mayat. Faham lagi? Rebah peleping pula seekor lagi. Jadi kalau Allah nak sampaikan berita pengetahuannya, maka roh dapat tahu. Kalau Allah tidak izinkan, roh tidak mengetahui. Faham? Soalan seterusnya, apakah hukum orang yang tak mau belajar ilmu agama? Dia kata ilmu kulit syariat ini. Sebaliknya dia hanya mau belajar ilmu hakikat yang dikatakan ilmu isi. Dia tak mau belajar ilmu fiqh, ilmu syariat. Ni kulit belaka. Dia nak belajar isi saja. Faham? Apakah hukumnya? Orang ini orang zindik. Faham lagi? Orang zindik, orang sesat. Faham lagi? Kerana agama ini hakikat dan syariat. Dua-dua.
yang berjalan pada zahir syariat, untuk pegangan akidah kita, batin barang dalam. Kita berjalan pakar dua, seluar dalam, seluar alik dua. Orang tak pakar seluar dalam alik dua, gila babi namanya. Faham lagi? Gitulah syariat. Faham? Syariat di luar, isinya di dalam. Faham lagi? Kata Imam Malik, man yatawaqqaf, man yatafaqah wa lam yatasawwaf faqad tazandaqa. Nawak wa man yatafaqah faqad tazandaqa wa man yatasawwaf wa lam yatafaqah faqad tazandaqa. Orang yang belajar syariat saja, tidak belajar isi dalam, dia menjadi fasik. Orang ambil dalam saja, meninggalkan luar, jadi kafir sesat. Kenapa? Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Orang yang himpun luar dan dalam sekaligus, orang itulah orang yang benar. Faham? Jadi kena dua-dua. Dah. Mana contoh syariat dengan hakikat? Kita jalan-jalan tengok budak-budak minum arak bawa pokok. Dia duk minum arak bawa pokok. Faham? Nabi kata gua ni syariat. Man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadi. Barang siapa tengok benda haram daklah dia cegah. Betul tak? Kita kena buat dak syariat. Kena, hey, jangan minum arak, haram. Oh, dia minta maaf pakcik, kita tak buat dah. Faham? Itu syariat. Faham? Dah hakikat guna pula. Bila kita balik di rumah, kita teringat budak kita marah tadi minum arak. Faham? Syariat hakikatnya, jangan kita rasa kita lebih dulu masuk syurga daripada budak yang minum arak tadi. Itu hakikat isi dia. Faham lagi? Kerana Allah lebih tahu mana yang lebih dekat dengan Allah. Kita tak tahu. Kita larang sekadar syariat. Faham? Adapun siapa yang lebih dulu masuk syurga, budak minum arak tu kah atau aku kah, Allahu alam. Aku tidak tahu, Allah lebih tahu. Tu orang panggil hakikat. Faham? Itu pegangan dalam. Okey, pegangan kita guna di luar penuh jahanam. Tengok barang orang tengok minum arak, dak tegar, pakai hakikat. Tengok orang berzina, dak tegar, pakai hakikat. Hacur lebu habis agama. Tak boleh, kena tegar. Faham? Tegar tu syariat. Semayang, rokok, sujud, syariat. Dalam itu zahir angat kepada Allah, hakikat. Jadi ada luar, ada dalam. Ada rokok, ada kosong. Dan soalan seterusnya, apakah hukum bini tak mau dengar arahan laki dia semayang 5 waktu? Dua dosa. Dosa derhaka kepada Allah, dosa derhaka kepada suami. Isteri dah wajib buat air kopi, rebus depan tok lelaki. Tapi kalau suami suruh buat, wajib taat. Jelas lagi. Dah kalau suami suruh buat air kopi, wajib kena buat. Dah kalau suruh semayang, lebih lagi. Faham? Ingat siapa yang tidak semayang, akhirat nanti Allah bubuh sebekas. Nama dia neraka sakar. Hak tak semayang, tak kira sultan, raja, Perdana Menteri, Timbalan, ahli parlimen, esko, YB, orang kapau, orang kaya, orang miskin, orang putih, orang Melayu, orang comel, orang utuh, tak ada peduli. Tak semayang, neraka sakar. Bini agung, pemasuri, bini sultan, tak semayang, dalam api neraka sakar. Bini posuh naik, dalam api neraka juga. Faham lagi? Tak peduli siapa-siapa. Tak semayang, nama nerakanya sakar. Api masuk kok dubur, tubik kok mulut. Faham? Panahnya api putus habis tali perut, bertepik. Sakit. Mari malaikat penda bisi bangai. Tapi malaikat tak cakap tergantung. Aku terjemah je lah. Malaikat dalam Quran, Allah cerita, malaikat kata kau ni, ma salakakum fi sakar. Hei ahli neraka, apa sebab kamu kena bakar dalam neraka sakar ni? Qalu lam nakum minal musallin. Jawab ahli neraka, kami dulu tidak solat. Jelas lagi. Ada lagi mu raja, mu apa kaya, tak solat, dalam neraka. Go to hell. Soalan seterusnya, pasangan A telah kahwin, ada anak. Pasangan B telah kahwin dan ada anak. Tapi pasangan A dan B telah berzina dan tidak ada anak. Apakah tata anak kepada pasangan yang telah berzina dengan anak-anak mereka?
Baik. Nauzubillah. Pasangan A berzina dengan pasangan B. Anak ada belaka. Mana ayah dikira pernah bersetubuh. Nampak? Sebahagian fuqaha mengatakan anak-anak tadi tak boleh berkahwin dengan pasangan zina mereka itu. Kerana pernah disetubuhi pasangan itu oleh bapa atau mak dia sendiri. Faham lagi? Zikir dengan selawat Nabi hak mana besar lagi fadilat dia? Zikir dengan selawat Nabi. Selawat kita fahamlah, Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah zikir berapa? Zikir. Oke, terima kasih telah menonton atau mengaji bersama kami, bersama Ustadz Adri Idrus. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, ilmu yang barakah dan bisa diamalkan kita di kehidupan sehari-hari, dan semoga kita selalu diberikan nikmat iman Islam, dan semoga kita diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang halal, yang thayyiban, rezeki yang diridhai oleh Allah SWT. Dan semoga juga kita selalu diberikan nikmat iman Islam, diberikan panjang umur yang barakah, yang bisa bermanfaat banyak kepada banyak orang. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi